Barang kemas, kolba atau dina, yang mana satu yang paling sesuai untuk simpanan emas? Nak tahu? Tengok video ni sampai habis dan save video ni untuk rujukan akan datang. Kalau niat anda untuk menyimpan atau melabur emas, kolba dan dina adalah pilihan yang terbaik. Kedua-duanya diperbuat daripada emas tulen 999.9 dan harganya jauh lebih murah per gram berbanding barang kemas. Tambahan pula daripada susut nilai lebih rendah, biasanya kurang daripada 10%. Jadi lebih cepat jana keuntungan. Sebaliknya, barang kemas lebih sesuai sebagai perhiasan bukan simpanan. Kenapa? Sebab ia dikenakan cas upah dan harganya lebih tinggi dan spreadnya boleh mencecah hingga 40%. Kalau dijual dalam masa terdekat, anda mungkin alami kerugian. Jadi, kalau anda betul-betul nak menyimpan emas dengan bijak, utamakan kolba dan dina bukan barang kemas. Nak mulakan simpanan ikut bajet sendiri serendah RM100, boleh klik bio syarah atau rujuk ke video untuk syarah bantu sebaiknya. Jangan lupa untuk follow untuk lebih lagi ilmu emas dan kewangan.